betul. 7 pemain warisan nak saman FAM pula. Apa benda ni weh? Dah jatuh ditimpa tangga dipijak gajah pula. Tak habis-habis drama weh. Daripada Gabriel Palmeiro yang menjadi pemain warisan Harimau Melaya pertama yang ditambahkan kontrak oleh klubnya CD Tenerife, diikuti berita paling buat Abang Jam. Menurut satu portal media yang terkenal, 7 pemain warisan Harimau Melaya dilaporkan sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang terhadap FAM untuk mendapat pampasan atas kehilangan pendapatan dan potensi penamatan kontrak mereka. Pemain-pemain tersebut telah bincang dengan peguam di luar negara selepas digantung FIFA atas dakwaan pemalsuan dokumen. Langkah itu susulan pengakuan FAM sebelum ini bahawa ada kesilapan teknikal semasa penyerahan dokumen rasmi kepada FIFA. Kalau berita ini benar, aku rasa bingung doh. Bukankah kita nak bawa kes ini ke mahkamah khas untuk mempertahankan hak 7 orang pemain tersebut? Tapi sekarang mereka pusing nak saman FAM pula. Pening bro. Lantaklah. Asalkan kita bantai Nepal minggu depan sebagaimana Peter Klemovski cakap semalam. 3 poin yang sangat penting. Dan yang terkini, Tanya Afiq dapat cahaya mata. Romel Morales tak main pasal cedera serta Jordan minta digantikan oleh Lokman Hakim pasal sakit. Abang nak tahu ramalan skor korang Malaysia lawan Nepal? Komen kat sini.